Ramai cakap Dhanush kembali. Betul ke? Kara, filem terbaru lakonan Dhanush sebagai Kara Sami. Filem ni mengisahkan tentang bekas jenayah yang cuba hidup normal tapi terpaksa kembali ke dunia jenayah bila keluarga dan tanah dia terancam. Setting pada tahun 90-an, ada elemen krisis ekonomi dan juga konflik sosial. So, betul ke filem ni padu? Untuk aku, performance Dhanush dan ni memang seperti biasa. Dia memang carry the movie. Ramai yang cakap benda tu dan aku memang setuju dengan benda tu. Dia punya emotional acting semua memang bagus, perfect. Seperti biasa, kita tengok dia tenang, marah, desperate, semua kena. Untuk opening, aku rasa first half dia kuat lah. First half filem ni kuat. And cerita ni diarahkan oleh Vignesh Raja. Memang fresh and tension dia punya slow burn tu memang jadi. Memang pure. Untuk aku juga atmosphere 90s yang setting dekat kampung dia tu pasal isu bank, kemiskinan, semua rasa macam grounded area yang dekat dengan masyarakat ataupun situasi semasa kita. Background score music pun membantu untuk naikkan intensity, especially scene yang ada heist ataupun drama. Dan aku suka action sequence dia. Also the plot with the conflict yang aku rasa memang suitable untuk cerita Kara ni. Apa yang aku rasa aku kurang untuk cerita ni adalah second half dia yang aku rasa drop sikit. Sebab dia ada act yang jadi predictable dan juga kurang impact kepada whole story dia. And pacing dia memang slow burn mat. Story dia little bit cliche pasal crime and redemption. Dah biasa yang ada kat dalam filem-filem Tamil. Untuk aku bagi 7/10 untuk filem Kara.